Hey, what's up bro, sis, motherfucker sekalian. Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best pala tahu in the world. Video kali ni, yes, agak lambat sikit, tapi SummerSlam Night 2, tak ada lambat sikit, lambat banyak kan. Raw dan juga SmackDown. Sekali lah dengan persaraan Brock Lesnar. Tapi sebelum aku teruskan, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Kita masih lagi road to 40k subscribers. Kan, aku rasa belum sampai lagi. Ikutkan dah berapa subscribers kita sekarang ni? 39.1 lagi. So jauh lagi. Tapi kenapa jauh? Salah sendiri lah. Sebab SummerSlam punya review pun upload lambat. And Raw pun lambat. Brock Lesnar bersara pun lambat. Lepas tu SmackDown je lah tak lambat. Tapi nak buat macam mana? SummerSlam Night 2, aku rasa aku layan hari Selasa ke hari Rabu. Raw Khamis Jumaat macam tu. Sampai kesudah aku hari Ahad hari ni baru sempat layan SmackDown. Dan hari ni baru sempat nak shoot video. Memang aku tak sempat langsung nak shoot video untuk beberapa hari lepas. Tapi itulah, tak lama lagi shoot be senang. Tapi benda yang membuatkan senang tu dia jadi drag sikit. So tak apalah. Kita selagi mana boleh buat, kita buat. Kalau tak boleh tu, kat sini bukannya full time kan. Kalau full time, lain cerita. So itulah, kita kena fokus kat tempat yang lebih utama dulu. So apa-apa pun, kita start dulu dengan SummerSlam Night 2 yang dibuka dengan perlawanan Fatal 4-Way. Sepatutnya perlawanan ni perlawanan 2 orang je. Antara Sami Zayn, Finn Balor. Tapi entah macam mana boleh sumbat jadi 4 orang. Menang akan jadi number 1 contender untuk title CM Punk. Dan aku punyalah rasa macam Sami Zayn akan menang match ni, nanti akan lawan dengan Finn Balor. Nanti akan kalahkan Finn Balor. Finn Balor tak apalah, in future boleh dapat chance lain. Boleh pula ni Aldis umum Gunther akan masuk match ni. Bila dia orang umum Gunther tu, aku dah macam terus teringat masa Royal Rumble yang Gunther nombor 30. Feeling dia bila tahu Gunther ada dalam match ni memang sama lah. Bila ni Aldis umum yang Gunther akan jadi third person. So Sami Zayn dah marah dekat situ. Which is aku faham. Kalau aku jadi Sami Zayn pun aku marah agak. Dah kali keberapa dah ni kau kena screw. Lepas tu ada orang keempat pula. Orang keempat tu sumpah tak expect sebab yelah bila dia kata akan letak orang ketiga. Time tu dalam kepala otak aku Kevin Owens tu. Lah Gunther, harem betul. Aku dah tak expect akan ada orang keempat. Sampailah dia kata orang keempat, takkan Kevin Owens. Ni mesti orang yang dia nak swerve lagi kan. Sekali Kevin Owens. Barulah elemen kejutan kat situ, benda yang kita tak boleh nak predict. So, aku suka dengan kejutan yang diorang buat. Kevin Owens ni muncul, buat lagi match pertama dekat SummerSlam Night 2 kali ni nampak lebih menarik. Tapi, dari segi kualiti perlawanan, kalau korang tak tengok lagi, which is pelik lah kan, mesti korang dah tengok. Korang jangan risau, sebab korang akan terhibur dengan match ni. Dia tak adalah best gila, tapi so far tak ada benda yang membosankan, tak rasa average dan rasa best, cuma dia biasa je. Tarikan kat sini adalah kepulangan Kevin Owens ke atas gelanggang. Nampak macam tak berkarat tapi masih lagi selling dia punya tengkuk. Gunther tak nampak kenapa dia kena ada dalam match ni. Finn Balor bagi aku agak menonjol dan Sami Zayn memang tarikan utama match ni sebenarnya. Walaupun dia heel, walaupun crowd tak minat dia sangat, tapi dia lah the main reason kenapa storytelling, kenapa match ni ada satu tarikan dan juga rasa best. Tak boleh deny, memang sebab Sami Zayn. Untuk Finn Balor macam aku cakap tadi, dia memang aku tak expect menang dan dia boleh dapat dia punya shot in future. Plus Finn Balor dah improve banyak sekarang ni. Hopefully dia masih lagi ada momentum. Hopefully WWE tak matikan momentum. Mungkin lepas ni akan go for title Baron Corbin misalnya. Menarik juga kalau Balor yang jadi orang rampas title Corbin. Tapi ataupun Balor menang Money in the Bank pun aku okay. So letak Balor tepi. Tapi sekarang ni point dia, aku suka Kevin Owens buat comeback, tapi aku tak rasa Kevin Owens comeback tu terus kena menang. Dia tak perlu kena pin pun. Pin lah Finn Balor ke, pin lah Gunther ke, tapi dia orang jaga Gunther kan. So tak apa, pin Finn Balor, biar Sami Zayn yang menang. Bagi aku tu lagi okay. Macam Finn Balor dah kena semua finisher. Kena Gunther punya, kena Kevin Owens punya, lepas tu Sami Zayn buang 2 orang tu keluar, lepas tu Sami Zayn bagi Helluva Kick, Sami Zayn pin Finn Balor, dan yes, make sense lah kenapa Finn Balor tak boleh nak kick out sebab dah kena 3 finisher yang berbeza. Lepas tu Sami Zayn menang. That is the right thing to do untuk aku sebenarnya, sebab Sami Zayn masih lagi belum dapat rematch, dia baru 5 hari menang dah kena defend dia punya title. So basically dah berapa kali dah kena screw. Lepas tu kali ni dah lah, yelah punca, memang GM bagi aku tak fair lah. By right memang rasa tak
Tak ada keadilan dekat sini. Member baru 5 hari menang champion, kena defend. Okay, tak apa. Tapi dah kalah kan. Okay, tak apalah. Dia ada hak untuk dapat rematch dia balik. Tak ada. Dia kena go one-on-one match dengan Finn Balor. Tapi bila match tu nak berlangsung, jadi triple threat. Jadi fatal 4-way. Di manakah keadilan dekat situ? Aku tengok dengan keadaan yang aku happy Kevin Owens comeback. Tapi aku macam kalau Sami Zayn tak menang, this is total injustice. Padahal Sami Zayn heel. Who cares Sami Zayn tak dapat justice? Tapi weh, aku feel yang Sami Zayn tak dapat injustice walaupun dia seorang heel. So, benda tu semua kena lead kepada something good untuk Sami Zayn. Tapi lepas tengok SmackDown, aku rasa banyak betul lah benda yang wasted yang diorang boleh buat dengan Sami Zayn ni. Takkan tu je yang kau boleh buat dengan Sami Zayn. Aku dah cakap dah hari tu. Kalau Sami Zayn kalah dengan CM Punk, tu reason untuk nak build ataupun nak create this new Sami Zayn yang buat kita rasa wow, tak apa. Tapi di end, gilek tak ada apa pun. Kevin Owens menang. Aku bukan tak minat Kevin Owens, aku tak minat dengan keputusan ni. Aku rasa Sami Zayn patut menang match ni. Sami Zayn yang patut jumpa CM Punk, dan Sami Zayn patut ambil balik title CM Punk tu dengan cara yang orang tak expect Sami Zayn akan buat. So itu je lah aku nak cover pasal match pertama. Match kedua pula kita ada United States Champion antara Baron Corbin dan juga Trick Williams. Satu perlawanan yang bagi aku almost below average below average. Aku tak rasa shock sangat, dan aku rasa it is about time untuk Trick Williams berpisah dengan Liliati tu, dengan si Puan Hayati. Kena pisahkan Trick Williams dengan dia. Lepas tu Baron Corbin, oh my god, aku rasa dia kena lebih relax. Macam aku dah cakap banyak kali dah, Corbin ni someone yang tak perlu bercakap. Karakter dia akan nampak lebih legit bila dia tak perlu buka mulut, tak perlu buka baju. I mean, kalau dia rip 4-pack ke apa ke, tak apa buka baju sebab tattoo dia smart kan. Tapi dia dah ada muka yang macam Lone Wolf yang rambut panjang dulu kita nampak kat NXT. Mana ada bercakap sangat. Dia senyum sinis je, dia smirk je. Itu yang aku nak daripada Baron Corbin. Okay, siapa nak buat dia punya kerja-kerja mikrofon dia kan? Carilah seorang. Dulu ada rumours bagi tahu someone yang perempuan bertatu. Sebab Corbin ni dulu bila aku tengok dia dekat NXT, dia ada gaya-gaya karakter macam vampire, ada gaya vampire yang kita tengok kat Supernatural. Ada gaya-gaya bikers bertatu. So kau cari wanita bikers, bukan Mina Rempit lah, tapi bikers bertatu wanita, cantik, yang power on mic, yang memang akan jadi manager untuk Baron Corbin. Senang cerita, someone yang macam Zelina Vega tapi berkulit putih, bertatu dan berfashion bikers. Boleh buat benda tu untuk Baron Corbin. Kerja dia perempuan tu bercakap, Baron Corbin bantai. Itu je. Cakap manager, bantai Corbin. Itu je. That is what they should do for Baron Corbin lah. Tapi dalam match ni, match dah lah tak best mana. Lepas tu Corbin punya karisma tu dengan dia punya aggressiveness tu, tak tahu, dia nampak comel. So dia tak nak. So pasal tu aku rasa dia should be playing cool instead of playing konon violence. Sebab setiap kali dia nak go for violence, bila dia berhenti menjerit ataupun agresif dia tu, dia terus auto comel lepas jadi butak. So dengan pakaian dia yang menampak macam someone yang berat. So bila match ni ada crown new US champion, aku rasa macam should not lah. Aku rasa patut Carmelo kacau Baron Corbin, Trick retain lah. Bukan aku tak suka Corbin jadi champion, aku suka. Tapi quality match ni dengan Corbin macam ni, aku tak prefer lah ada new champion. So itu je lah apa yang aku rasa. And then bila Corbin dah menang tali pinggang tu, pegang title Trick Williams putih berbulu tu, sangatlah tak kena dengan Baron Corbin title tu, sangat tak kena. So jadi hodoh. So Corbin kena cepat-cepat tukar dia punya strap supaya lebih sesuai dengan dia. Pakai macam biasa je, tak payah nak bulu-bulu sangat. So itu cerita match kedua. Banyak lagi nak cerita, Raw, SmackDown, Brock kan. Tapi tengoklah Brock kalau sempat kita cover lah, kalau tak kita cari time dengan video lain lah. Chelsea Green menang. Chelsea menang, tapi tadi lawan dengan JDT aku tengok skor tengah ketinggalan 1-0. Tapi bila Chelsea dah menang ni, aku dah ada good feeling. Aku dapat rasakan yang macam Chelsea akan menang EPL season ni kan. Yalah, aku tengok Chelsea Green boleh menang interim women champion dalam satu perlawanan ladder yang bagi aku agak menyeronokkan, tapi taklah wow, tapi not bad kan. Aku tak expect best, tapi rupanya best. Dengan Chelsea Green hampir menang, lepas tu tak jadi menang, aku ingat okay, dia orang memang takkan bagi Chelsea Green. Lalat Chelsea Green menang. Oh mana aku tak happy, aku suka kot.
memang aku enjoy gila part Chelsea Green menang, crowd pun suka. Tapi satu je lah aku menyirap, title interim tu tak perlulah kau strip je title tu daripada Mami cuti lama, Mami injured lama. Kenapa ada champion lain kau boleh strip, ada champion ni kau tak nak strip, kau strip je. Nanti bila Mami come back, bagi dia punya rematch, sudah lah. Dia injured, siapa suruh injured? That is the nature of the business. Nak juga interim. Menyirap betul aku dengan title interim tu. Kalau boleh aku tak nak dengar lagi. Bukan WWE je, EEW pun buat benda yang sama. So aku tak pandang Chelsea Green. Okay, kalau Chelsea Green tak jadi interim, aku nampak momen tu aku jadi lagi gah tau. Tapi bila ada interim, dia macam letak satu limit untuk kita nak excited lebih-lebih pada Chelsea Green. So tapi point dia Chelsea Green yang menang. Aku rasa Chelsea FC pun akan perform season ni. Friendly is friendly, tak perform tak apalah, friendly kan lebih pada tactical, fitness dan sebagainya. Tapi bila dekat SmackDown tu dia tak menang, mungkin cup lah kan, FA Cup dengan Carabao tu yang Chelsea takkan menang. So yes, good. I think it will be a good season for Chelsea, hopefully. Okay, next kita ada satu perlawanan yang memang bosan gila untuk WrestleMania night itu. Walaupun ada someone yang aku sangat excited nak tengok setiap kali buka Netflix, nak tengok WWE, SmackDown ke Raw ke PLE ke, aku mesti nak tengok si Hussein. Tapi Human Manis on the pole match lawan dengan Dominic Mysterio ni is one of the worst match yang pernah aku tengok. One of the worst. So apa ni, tak tahu lah, aku just rasa sangat buang masa tengok match tu. Aku sangat kecewa tengok match tu. Aku rasa sakit hati lah. Serius sakit hati. Dominic Mysterio tu boleh produce satu match yang baik. Kita pernah tengok dia buat benda tu masa era Thunderdome dengan Seth Rollins. One of the best match dekat SummerSlam yang pernah aku tengok. Not the best, tapi one of the best. Dan ada Dominic Mysterio. Tapi kali ni one of the worst. Dominic dan juga Danhausen. Very bad. At the end, si Hussein menang. Si Hussein masih lagi undefeated dekat WWE. So aku just harap ini adalah match untuk orang rehat lah, sebab kau tak boleh expect lebih. Sebab match lepas tu it's a good match. Tapi dia habis agak tiba. Sebab aku expect match tu akan panjang sikit lagi. Tapi at the end Penta tap. Kita ada new Intercontinental Champion Chad Gable. It is about time. Penta dah ada good run dah sebagai Intercontinental Champion. So tak apa, Penta boleh dapat chance dia lagi in the future. Tapi memang Chad Gable orang tunggu bila nak jadi solo champion. So Chad Gable dapat momen tu dalam satu perlawanan yang bagi aku not bad, best yang biasa je. So Gable is your new Intercontinental Champion. Dan main event Roman Reigns dan juga Seth Rollins, satu perlawanan yang storytelling dia sangat baik, character works dia sangat baik, dia punya psikologi dalam storytelling tu memang superb gila. So benda tu semua buat match ni yang kalau ikutkan sebenarnya daripada segi quality perlawanan biasa je, tapi disebabkan ada aspek-aspek daripada segi character work, psikologi, story semua tu, buat match ni rasa macam best gila tengok. Rasa dramatik tengok. Tapi agak lama, tapi tak rasa lama. So keputusan kat sini pun bagi aku keputusan yang tepat. Akhirnya Roman boleh kalahkan Rollins. Dan aku rasa it is a nice touch untuk buat Roman dengan Rollins akhirnya berbaik, buat Shield punya fist bump tu. So okay, aku suka dengan main event SummerSlam Night 2. So kalau aku kena bagi bintang untuk SummerSlam Night 2, aku akan bagi 7 bintang daripada 10 bintang. Kalau tak ada Kevin Owens return tu, memang aku bagi 6 bintang je daripada 10 bintang. Match of the night untuk aku, mungkin aku akan bagi pada Roman dengan Rollins, World Heavyweight Champion. Kan? Yes. Dan performer of the night, maybe aku akan beri pada Roman Reigns dan juga Seth Rollins. Sebab character work, storytelling diorang memang superb. Diorang berjaya elevate satu match yang biasa jadi rasa best secara total. So yeah, best match of the night, moment of the night, Kevin Owens return, Chelsea Green is your new champion, Baron Corbin is not my moment of the night. Can be better sebenarnya, tapi tak better. Chad Gable pun is moment of the night juga. So itu pasal SummerSlam Night 2. Kita cerita pula untuk WWE Raw minggu ni. Kita cerita benda yang aku rasa penting je lah, tak payah semua. Raw dibuka dengan Roman declare dah ada closure pada Rollins. So hopefully lambat lagi lah kalau kita nak tengok Roman dengan Rollins lagi one on one. LA Knight pula proof betapa over dan goodnya dia. Dan
betapa fun je dia. Lagi-lagi momen dia dengan The Bloodline dekat backstage tu aku suka. Crowd pun behind dia dan aku rasa it is about time untuk dia dapat dia punya spotlight balik. Aku okay sebenarnya untuk dia jadi orang yang boleh kalahkan Roman, tapi aku tahu benda tu takkan berlaku. Oba serba putih dah macam Puan Hayati. Speech dia pun dah macam orang agama, tapi agama dia orang lah kan. Braun dan juga Oba ada face off, dan kalau Vince McMahon ada lagi memang dah korang tahulah meme tu kan, sebab aku bila tengok face off tu aku macam tu. Tapi apa ni lah, bila match Division dah habis, kita tengok Austin Theory boleh kena tibai dengan Tozawa badass mat. Tapi itulah, masih lagi bukan Tozawa yang macam kita nampak dekat Cruiserweight Classic. Javon Evans lawan Ethan Page lagi untuk kali yang kelima. Commentators ni cakap kalau dulu what culture ada King Ross, dia akan kata new era same old shit. Okay, Big Cass return alone tanpa Enzo Fernandez dan tanpa Enzo Maresca. Tapi tahulah dia besar, cumanya dia prey on orang yang lebih kecil. Bapak noob gila. Lepas tu alasan dia not personal. Yang tu semua seriously aku rasa alasan seorang yang loser, dan memang tak boleh deny dia seorang pembuli. Okay. Becky Lynch return juga dan sort of macam jadi face kali ni. Dan yang dia buat suara Liv tu kan, of all time tu, bagi aku yang tu kelakar. Tapi aku tak expect Stephanie Vercaer boleh return mat. Aku mula-mula ingatkan bila Liv Morgan ke belakang tu, lepas tu ada letupan, aku ingat Kane. Dah kenapa Kane nak pergi buat return masa Liv Morgan dengan Becky Lynch? Tak ada kena-mengena. Mungkin member dah pernah menang 24/7 champion, nak go pula for Women's World Champion, I don't know lah kan. Tapi tak, aku silap, bukan Kane. Stephanie Vercaer yang return. So, dua return dalam masa yang sama. Becky tak adalah lama sangat kita tak nampak dia kan. Tapi Stephanie Vercaer agak lama. But it is, dua return tu je buat aku rasa macam it is a good draw lah. Sekali dengan Big Cass. And then Roxanne over gila bila dia kena nak kena tolak ke dinding tu, dia yang lari pecut pergi langgar dinding. Dan last kali satu je lah, street fight yang kita nampak dekat main event. Sekarang ni aku boleh kata street fight dekat WWE dan juga AEW Dynamite baru ni, street fight dekat wrestling lah senang cerita. Dah bukan lagi street fight. The new kind of street fight is something similar like no DQ, no holds bar, anything goes. Just tak false count anywhere lah kan. Ke false count anywhere pun boleh je. Tapi semua benda tu lah Extreme Rules pun boleh, sebab diorang instead of street, dia lebih guna weapon, which is enjoy. Match bukannya tak best. Macam Hell in a Cell, Oba dengan Brock, best. Tapi guna weapon lebih, tak guna cell. Sama juga macam street fight, tak utilize street. Yang AW baru ni, at least pergilah sampai stage. Yang ni main keliling gelanggang je. Pergilah backstage, pergilah street sikit macam dulu. Tak ada dah benda tu sekarang. So mansuhkan je lah street fight. Ini bagi harapan ada street fight. Nak tengok betul-betul pergi street tak? Dah lama tak rasa yang betul-betul pergi street. Yang aku boleh recall, mungkin ada yang lain, tapi yang aku just boleh recall adalah Edge dengan Randy Orton. Itu pun zaman tak ada dome tak silap aku. Zaman tak ada crowd. So ada tak lagi paling latest yang betul-betul street, tapi WWE dengan AEW? AEW ada kot kan. Lagi-lagi Stadium Stampede dah macam street lah tu. At least macam tu lah. Tak perlu pergi sampai luar daripada stadium pun. Tapi pergilah dekat tempat konfeti ke, beli popcorn ke apa ke. Fail lah Mat. Kalau ada markah untuk ni, dia just tak menepati kriteria. So tu je lah. Cakap banyak pun dah cakap benda yang sama banyak kali. Itu apa yang aku nak cover pasal Raw. Ada bunyi. Okay, Smackdown dah minit ke-20 Mat. Sorry lah lama promo CM Punk dan juga Kevin Owens good, tapi aku rasa sepatutnya ada Sami Zayn yang datang interrupt. Tapi tak ada. Yang ada backstage je. Terus aku rasa Sami Zayn ni lagi di-downgradekan. And then tak gaduh dengan KO tu aku rasa better lah. Sebab takkanlah asyik nak gaduh je diorang dua tu kan. Seorang Sami dah face, dah heel. KO dah face. Bukan selalu kita tengok diorang tu berkawan dalam keadaan seorang heel, seorang face.
Sekali-sekala bagi something different macam ni, which is good. Aku suka. Aku suka yang ni, yang Sami Zayn dengan Kevin Owens tak bergaduh. Sami Zayn acknowledge yang dia suka lagi tengok Kevin Owens jadi champion daripada CM Punk. Tapi sepatutnya aku rasa Sami Zayn patut pergi ke atas gelanggang supaya nampak dia masih lagi tie to the storyline, dia masih lagi matters dan dia masih lagi big. Bukan backstage macam tu je. Bikers Corbin kali ni jadi bikers. Finally. Benda ni aku dah cakap beberapa tahun lepas. Baron Corbin, macam aku dah cakap tadi, karakter dia memang kena macam vampire ataupun vampire bikers hybrid kan, macam yang supernatural ataupun vampire diaries ke semua tu. Ada gaya macam tu, gaya bikers. Akhirnya dia datang dengan bikers. Cumanya lagu baru dia aku tak berkenan. Aku rasa lagu lama dia dekat awal-awal NXT yang start dengan bunyi motor tu lebih sesuai untuk this new Baron Corbin kalau betul nak bawa motor. Kalau betul lah nak bawa motor. Tapi pakaian pakai macam dulu balik. Ni pakaian dah macam Luke Gallows aku tengok. Nampak berat. Tak pun I Bring the Darkness pun okay. Tapi lagu yang sekarang ni tak nice. Tapi Bikers Corbin dah buat aku rasa macam sedap hati sikit. Sebab karakter yang patut dia buat. But then, punyalah badass, punyalah konon violence, tapi nak menang, menipu. Apalah. Acah je lebih orang macam ni. Tak minat betul aku. Padahal dulu aku minat Baron Corbin ni. Tapi Bikers tu aku suka. Tukar lagu lama balik. Lepas tu pakai pakaian macam dulu balik. Jangan bercakap banyak sangat. Senyum sinis sikit. Kan cool. And aku punyalah harap TV dan juga Chelsea akan menang 2 belts. Tapi tak. Chelsea kalah. Maksudnya FA Cup dengan Carabao bukan untuk Chelsea lah. EPL je this upcoming season. Senang betul kerja Randy. Datang macam tak buat apa-apa sangat. Bercakap pun sikit je. But then aku suka promo Cody kali ni Yang paling aku suka ayat dia, Randy dah kill banyak legend. But then, who kills you? Itu nice. And aku tak tahu kenapa lah. Aku dig this Cody Rhodes. Aku macam ni, orang dah bosan tengok Cody babyface, Cody champion dan sebagainya. Aku rasa aku boring sikit lah dia jadi champion. Tapi aku masih lagi belum boring dengan this babyface Cody Rhodes. Yang aku boring betul sekarang ni Rey Mysterio lah. Tapi Cody Rhodes tak. Aku tak boring langsung dia babyface sebab bagi aku dia babyface yang tak macam John Cena sangat. Tak terlalu depend the crowd juga. Tapi dia lebih macam willing to go a bit far. Willing to go ataupun break the rules. So, yes. I still dig this Cody lah. And then BFAB dan juga Michin nampak kaki kipas. Tapi kenapa aku tertanya kenapa diorang masih lagi tak rename this kumpulan The Baddies. Masih lagi Jade Cargill, BFAB and Michin. Kenapa tak The Baddies je terus? Lepas tu Nikki ada bagi statement kenapa dia serang Paige dekat SummerSlam. Make sense. Nampak legit dia punya statement tu. Punca kenapa Brie kalah dia punya title, punca Brie injured. Okay lah, alasannya okay. Tapi still cara turn heel tu tukarlah benda lain. Sebab dah biasa sangat dah kalau woman nak turn on someone, woman ni macam tu. Nakamura akan return next week. Shinsuke Nakamura akan return, akan cek pasal dengan Tala dan juga Tama Tonga, Tonga 1 dan juga Tonga 2 yang baru. Tapi Nakamura kata dia akan bawa geng. Siapa? I have no idea. Tapi takat ni pala tahu aku geng yang Nakamura nak bawa adalah Finn Balor. Itu je lah yang aku rasa dan berpala tahu. Korang rasa siapa? Cuba korang share dekat ruangan komen. Jade Cargill lawan dengan Charlotte, satu perlawanan yang bagi aku sebenarnya wasted buat kat SmackDown. Sebab diorang dua ni sepatutnya berlawan dekat PLE. Dan bukan PLE yang macam biasa-biasa punya PLE tau. Top 5 ataupun Big 5 punya PLE. Sebab diorang is on that level. Walaupun Jade Cargill banyak botch, tapi diorang is on that level. Jade Cargill ada aura. Jade Cargill dengan Charlotte ni is dream match. Aku dah macam wasted lah buat kat SmackDown. Tapi nasib baik diorang buat ni untuk build to something. Cumanya nak build to something ni macam tak kena pula Charlotte dengan apa yang diorang nak build ni. Sebab Charlotte pula nak kata Mystic tak sesuai. Yang lagi dua orang tu macam mental problem. Sesuai lah juga. So tak apa, we'll see. Sebab aku rasa benda macam tu akan buat
story lebih entertaining. Charlotte tak boleh relate dengan dua orang yang mental tak okay dan sebagainya. And kita nampak lah Tatum Paxley buat dia punya SmackDown debut. Dia berdiri dekat atas pole dan dia buat crossbody. What a crossbody. Memang kemas. So Tatum Paxley is now officially SmackDown, bersekutu dengan Alexa Bliss dan juga Charlotte untuk nak menentang dengan The Baddies nanti. So I really like how they end SmackDown minggu ni. So untuk post SummerSlam, it is a very good week sebab SummerSlam bagi aku should be better, but then diorang cover dekat Raw dan juga SmackDown, which is nice. So itu je lah untuk video kali ni sebab dah panjang dah video ni. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Tepat sekali, brother. Mother father.